pertemuan. Jadi alhamdulillah berkat kesembuhan dan juga komitmen daripada tuan-tuan, keluarga dan semua rezeki-rezeki yang ada, kita dapat berjumpa pada hari ini dan besok seterusnya untuk sama-sama kita bertemu dan mengimbas kenangan lampau di mana semuanya dah dewasa, dah tua-tua lah katakan, termasuklah saya dah tua, dah cucu, dah beratuk lah, datuk 3 cucu lah, cucu lah. Okey, di sini walaupun kita berpisah, tetapi pada saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua pegawai dan juga kepada semua anggota Batu Satu di mana kita tidak pernah putus perhubungan melalui WhatsApp yang telah kita buat bersama ni, yang telah kita set up. So apapun juga kawan kita yang menghadapi masalah ataupun selamat hari jadi ataupun apa-apa je lah event membabitkan X Batu Satu ni, so kita tahu dan kita kita ikut, jadi kita nak berani berterusan. Okey, jadi saya rasa untuk perjalanan saya ni memang saya pun tidak sangka lah di mana dalam perjalanan ini saya telah 12 kali bertukar ke berbagai cawangan dan juga jawatan lah. So di mana pelbagai cabaran, pelbagai jawatan yang saya lalui. So di antaranya jabatan KDN, PGA, seperti di Beton 16 dan juga Beton 6. Begitu juga di pusat latihan. Saya juga pernah belajar. So selesai belajar saya kembali ke CID. Mana-mana tuan dan puan, saya adalah bekas pegawai CID di mana apabila saya balik kepada CID, di situ saya menjalani kehidupan selama lebih kurang 14 tahun. Daripada RU, SIO, segi pada KPCG, Kuala Kubu, segi pada SIO Profil di 13 dan akhir di 13. Dan kemudian saya juga telah dipinjamkan oleh syarikat swasta, iaitu MRCB lah. MRCB ni National Resources Berhad, KSK di mana 2 biji lah. 2 biji apa itu alhamdulillah 4 tahun saya berkhidmat di MRCB. 2 biji. Jadi dapatlah lebihan gaji tersebut saya membantu keluarga lah. Jadi saya membantu keluarga, terutamanya anak-anak yang besar dan juga cita-cita mereka. Jadi untuk maklumat kata saya menyimpan memang tidak ada. Apa yang saya dapat saya belanjakan untuk keluarga dan juga anak-anak dan untuk masa depan keluarga. So sekarang ni apa yang kita korbankan dan nampaknya anak-anak dah mula berbalik pada kita lah. So alhamdulillah kita harap macam itulah. Jadi benda ni mungkin saya akan kumpul duit setelah saya pension nanti, adalah sedikit gratuity yang boleh kita simpan untuk di masa hadapan. Okey. Kemudiannya apabila saya rasa satu perasaan yang saya ni berada di kelompok korporat dan jauh daripada rakan-rakan kawan-kawan, jadi saya terbuka tu untuk kembali kepada PDN. So dengan itu saya ditukarkan ke APK Melaka sebagai PT Presiden APK Melaka di sini selama setahun sebulan. Walaupun pengalaman setahun sebulan, tapi amat menarik di Melaka ni dari segi dia punya tradisi makanan, kebudayaan, dia punya komunikasi. Dan di sini saya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang Cik Chandra. Boleh dibagikan sikit dari Cik Chandra ni kita nak. Okey, tepuk. Dia banyak teman saya semasa dekat Melaka. Sebab saya tak buat blogger. Okay. Saya persoalangan kat Melaka, jadi kalau rasa boring, senang nasib pada Cik Chandra. Dia tahu. Okay. Jadi begitu juga kat Cik Salam, pernah buka poster semasa di Melaka. Ya. Begitu juga lah lain tempat. Apabila saya berjumpa dengan anak buah, saya tetap bertegur sapa.
tetap juga menjalin hubungan lah, seperti mana anak-anak buah yang lama sejuk ramai dekat Kota Tinggi, macam Serai, Kota Segar. Tapi saya jumpa beberapa kota lah yang confident, memang selalu saya jumpa semangkau dia. Jadi benda-benda ini memang kita tak dapat lupa. Jadi maksudnya walaupun kita berjauhan tapi kita amat rapat sebenarnya. Jadi kita berharaplah benda ini semua akan berkekalan lah, di mana dengan satu dan dengan satu-satu daripada bachelor, dan kita pun ada jemputan pertama daripada luar satu tapi berbaik dengan kita. Saya rasa tidak ada masalah. Okay. So kemudian dari segi prinsipnya, pada saya rezeki itu datang berbagai sudut dan juga berbagai aspek yang kita tidak tentu dan kita tidak dapat tahu bila. Jadi kalau kita rasa pangkat kita ni tidak dapat dan sebagainya, janganlah tuan-tuan kita rasa. Sebenarnya Allah pun lebih tahu. Dia lebih mengetahui di mana sebenarnya rezeki kita. Wa imam, kalau kita dinaikkan pangkat sekalipun mungkin kita tak boleh membawa dengan terbaik. Ya? Jadi pada saya itulah. Itu juga yang telah bersara. Walaupun kita tak bersara, sebenarnya mungkin kita ada kebun sendiri, kita ada anak boleh bantu kita punya kesihatan baik dan sebagainya. So ini adalah pengharapan ataupun saya punya nasihat-nasihat kepada anak-anak buah saya yang disayangi lah. Mana hidup ni kita mesti ada cabaran, dan cabaran tu kadang-kadang kita beratasi, dan juga kadang-kadang kita tak boleh mengatasi, tapi kita kena bertawakal. Kerana benda yang baik, benda yang buruk sebenarnya daripada Allah. Kita ni makhluk biasa, makhluk kecil, dan kita bila-bila akan dipanggil oleh Allah. Kalau macam percaya je cakap, bila-bila Tuhan akan panggil kita. Mana setiap yang hidup akan menemui kematian. Memang kalau kita tengok haiwan, kalau kita tengok kereta dan sebagainya, benda yang baru tu dia akan berada dalam hidup kita manusia. So daripada itu saya juga ingin mengucapkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan, yang mana apabila kita hidup ni beramal ibadatlah kepada Allah. Kalau ada masa, pergilah ke umrah, dan kalau ada rezeki nanti pergilah ke haji dan sebagainya, supaya di sana nanti kita akan lebih tenang, bertawakal, dan juga kita tak tahu sama ada kita ni bersih atau tidak. Dan Allah itu sentiasa memuji kita dengan dengan beberapa perkara yang kita tak jangka. Kadang-kadang kita rasa tidak ada apa-apa masalah, tapi sebenarnya ada. Dari itu kita berbanyak bertawakal dan juga banyak taubat lah. Kerana hidup ni tidak lama sebenarnya. InsyaAllah kalau saya ada rezeki pun saya akan pergi lagi lah ke umrah untuk Rahman. Saya ada beberapa kali lah pergi ke umrah. Berasa ni saya rasa dah lebih kurang 2 kali saja lah umrah. Dan betul di situ baru kita akan tahu macam mana perjalanan kita yang sebenarnya. Kalau ada rezeki kita akan pergi kaji dan sebagainya. Kemudian dari segi apa-apa sajalah yang program yang kita lakukan pada kali ini, saya minta semua akan mengambil bahagian selama 3 hari ini, di mana kita berdua pada, dan kita harap ramai kawan-kawan akan datang. Dan untuk Rahman besok kita juga ada majlis review dan beberapa acara lagi yang dilakukan oleh Tuan Sadil. Okay. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan, sedikit pencapaian ini bukan mengangkat kita punya diri. Sepanjang saya di dalam pasukan polis Raja Malaysia, saya telah mendapat sebesar-besar sekian pujian daripada kita-kita saudara. InsyaAllah pada waktu itu saya bertugas di Ampang, mana terdapat bukit yang telah runtuh di kawasan Bukit Antarabangsa, mana rumah Siti Nurhaliza, rumah menteri. Saya buat rondaan pagi itu, beberapa rumah saya
kata begini, selepas kami berkenaan untuk blackout. Bila blackout, sekumpulan direkatan, membership, apa jadi tempat kita berkenaan blackout. So, operator tahu untuk makluman kawasan sini dah mengalami kena runtuh. Mana orang tu masa sayang begitu. Bila selepas tu, sudah melintasi kawasan satu surau dan juga delta perumahan adalah runtuh. Menyebabkan kawasan yang sebelumnya tadi habis disapu oleh tanah tinggi, menyebabkan kematian ada 4 kematian dan juga beberapa masa yang juga. So di situ kami punya tugas kita telah menggerakkan ataupun telah alertkan kepada pihak tempatan supaya segera berpindah ke kawasan yang sama, dan kita telah aktifkan task force, dan di situ apabila orang atasan tengok balik siapakah pegawai yang dulu berada di tempatan, saya dan juga beberapa anggota yang berada pada waktu itu. Pada waktu itu penyelenggaraan penggunaan betul sama lah, kita panggil bersama ke banyak bersama mungkin kali tahun 2021 bulan 12. Jadi sama dia orang ini dia akan masuk melalui penembakan dan dia akan bawa gas, akan pecahkan rantau dia, dia akan pecahkan pintu penembakan dan masuk dari bukau. Siapa yang ada dalam rumah tu, dia ambil segala itu alat emas tu dan sebagainya.
kau jumpa. Cemil mulai jual bunga, senyuman manis menari hati, gugur bagai jantung ini. Siapa hati tak tertawa, manis umpama bulan. Lain hari aku kembali ingin beli bunga lagi, namun kini hanya yang ada tinggal dua nisan saja. Lesu aku menggeletar, rakus jiwaku terbenam. Engkaulah emas, engkau permata, aku cuma macam ni saja. Aku mahu bertemankan hidup